لساني واحلل قلبي وافعل كذلك بأحباب أبدا وارزقنا كمال فتن أرف علوم أول وآخر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع وصلفاده على التمسك بكتاب الله وسنته رسوله وللهدى وللخيبة ووجه الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita telah memasuki 14 Ramadan. Betul tak kau? 14 Ramadan lah. 14 Ramadan. Dan di saat ketika mana kita menanti dan menunggu masuknya bulan Ramadan, kita semua ada dengar tu email baca doa. Ada dengar tu doa. Doa apa? Doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya dah ke? Dah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dah. Kita dengar ada email baca dah. Sampailah kita kepada Ramadan. Sampailah kepada Ramadan. Jadi hari ini dah masuk dah kita kepada 14 Ramadan. Jadi kan dah kongsilah sedikit mengenai perkara-perkara sunat ketika mana kita berada di bulan Ramadan. Sebab adik-adik buat kita dah masuk boleh puasa tapi tak tahulah perkara sunat ataupun perkara wajib. Nah, puasa-puasa ni bukan masuknya zaman Nabi kita saja. Dan diperintah puasa ni termasuk jugalah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam puasa juga. Dan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh puasa juga. Ada seorang Nabi itu 360 hari dia puasa. Lama 360 hari lah. Setahun 360 hari. Dua golongan Nabi yang puasa selama setahun lebih kurang. Nabi mana itu? Tahu tak Nabi mana? Nabi Idris. Nabi Idris ini dah, dia puasa dia ni lebih kurang dah sepanjang tahun. Nabi Idris dan Nabi Nuh puasa dia sepanjang tahun. Dan Nabi Adam alaihissalam puasa dia 13, 14, 15. Dalam sebulan 3 kali puasa. Nabi Idris, Nabi Nuh sepanjang tahun. Dan Nabi Daud, Nabi Ibrahim puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kita berapa hari kita puasa? 30. Boleh Ramadan je lah. Kita puasa lah lebih kurang 29 atau 30. Berapa kali Nabi kita puasa? Selama 29 hari atau 30. Mengikut riwayat Nabi kita puasa selama 29 hari sebanyak 8 kali. 29 hari ni 8 kali. 29 hari. Hanya sekali saja 30 hari sekali. Sebab tu jangan pelik. Orang dok gurau kata kan, itu cukup kita tahun ni puasa. Apa? Tak cukup 30. Tak cukup 30. Sebab dalam bulan Islam 29 30. 29 30. Maksudnya walaupun kita puasa 29 tapi pahala serupa dengan 30. Ya? 31. Ajin kau puasa 31. Ada ke? Lebih puasa kan? Tu puasa kifarah kali lah. Puasa mana kifarah kali lah. Jadi Nabi kita dia puasa selama hidup dia ialah 9 kali. Puasa Nabi kita ni di Madinah. Puasa Nabi kita di Madinah. Tu lebih kurang sejarah puasa. Tu. Jadi nak sentuh sikitlah antara perkara sunat kita puasa. Perkara sunat kita puasa ni yang pertama ialah
sunat mandi sebelum fajar. Sunat mandi sebelum fajar. Orang mana sunat mandi sebelum fajar ni aja? Orang mana? Orang yang berjunub. Nampak tak? Orang yang berjunub dah sunat mandi dia sebelum fajar. Sunat ialah. Ada jemaah tanya, dia kata, dah tengah-tengah dekat raya tu pakai anak warna kelip belakang. Dah 5 hari sebelum raya. Jadi beratur nak guna jambe. Beratur nak guna jambe. Jam besok ayah dia ni jenis lama jambe. Ayah dia jenis lama jambe. Anak menantu dah ni orang dia beratur depan komputer jambe. Dia ketuk cepat sikit weh. Apa? Orang nak best subuh lah tu ayah weh. Ayah dia kata, apa mau best subuh? Biar best. Dah. Tak boleh ayah. Kalau best subuh batal lah puasa apa? Hanya tengok tu. Jodoh kau sini. Batal kau puasa tanya. Hanya tengok batal. Ayah dia kata, mu ni ngaji aku atas kau mandat dah ni. Pakok besi. Dah. Tak batal. Dah. Kalau tidur semalam bangun zuhur. Batal puasa. Puasa tak batal je lah. Puasa tak batal, cuma tinggal subuh tu berdosanya. Kenapa dah tinggal subuh tu berdosanya? Nah, sebab rukun puasa adalah menghilangkan menghilangkan yakni suci daripada hadas-hadas apa? Tak ada. Kan? Ada ke rukun puasa suci daripada hadas-hadas? Tak ada. Tapi kalau bab semaya tak boleh. Dah semaya, ia kena tak boleh berhadas. Semaya. Jadi sunat mandi sebelum fajar siapa? Orang yang berjunub. Dah sunat. Ya. Dia mandi sebelum fajar. Dia tak berjunub. Ikut dia nak mandi semana. Yang sini sebut adat dan kita adat sebut bagi orang yang berjunub dah. Tu pun mazhab Imam Syafi'i lah. Kalau orang tak berjunub ikut dia nak mandi semana. Dah. Kenapa? Cuma kalau hari Jumaat dah sunat mandi Jumaat. Hari Jumaat. Masa mana? Subuh ke masa mana? Dalam kitab sebut dah. Kalau hari Jumaat sunat nak pergi maaf mandi tu. Nampak tak? Kita nak pergi maaf, apa nak pergi keluar dah mandi sunat maaf. Tapi kalau tak pergi maaf tu tidur rumah. Tak pergi maaf pun dia nak mandi maaf tak dia tu tak ada pada sunat orang tu. Tu tak pergi maaf. Ayat bini kata nak pergi mayat maaf tak mutu pergi ilmu ya. Dan orang ni tak ada pahala sunat maaf. Apa? Tak pergi semaya Jumaat. Tu beza. Apa lah? Tu dah. Tu antara dah. Dan lagi yang kedua bersahur. Sahur ni sunat juga bersahur. Yang ni kata malah sahur kan buat kebah. Sahur. Sebab Nabi kita sendiri pun sahur ketika mana puasa. Sahur. Sahur sama dah sahur. Mula mana sahur? Mula dia ialah waktu pertengahan malam tu dikira dah lah. Maksudnya kalau kita mula pertengahan malam dah 12 jam, maksudnya 6 jam lepas tu dikira dah. Berapa contoh? Pukul 1 tu kira dah. Cuma pahala sunat hak Nabi buat. Pahala sunat hak Nabi buat. Akhir-akhir waktu kan. Bukan masuk waktu imsak. Ada kata imsak boleh lah nak sahur dah. Ada orang tua-tua dulu dia kata orang bel boleh lagi nak makan. Aja dengar. Apa pernah cek-cek dulu orang nak royak. Orang bel boleh lagi kalau nasi dia ada lekat tekuk dia kata. Lekat tekuk mana tu? Hak berat lagi kata orang bel boleh lagi habis air sekali. Memang habis kena tapi pakai habis dah kena kotor pula. Ingat waktu imsak ni waktu jaga-jaga.
Waktu imsak ni waktu jaga-jaga. Dah. Ingat waktu imsak ni waktu isyak, waktu subuh. Ya. Imsak ni waktu isyak ke subuh? Waktu isyak ke subuh? Waktu isyak. Waktu ingat kalau kita ada bini. Dah. Bini kita suci ketika mana sebelum imsak. Kalau imsak pun ni bini suci 5.50. Dah. Suci pada dia lah. Bini kita ini boleh tak nak jangan sahur untuk kita? Kan? Maaf berat sikit. Orang Tino dah, kalau dia suci sebelum dah masuk bel subuh, dia wajib mandi dulu. Dia wajib mandi dulu. Apa? Sebab dia suci dalam waktu isyak. Apa? Tapi setengah orang Tino, dia suci dalam waktu imsak, dah dia pergi pihak sahur dulu. Okey, sahur dulu lapar dia kata. Jodoh lah. Jangan orang ni lah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin. Celaka-celaka kan ni lah. Dia menunda-nunda sehingga mana masuk waktu lain, sehingga mana masuk waktu subuh. Dia kata tak apa, lepas orang bel subuh, ambo semaya lah. Kota esok. Jangan. Orang ni kalau lah dia ini suci dalam waktu imsak atau sebelum imsak, wajib dia mandi dulu. Lepas mandi buat mana? Lepas mandi dia semaya isyak dulu. Apa ustaz semaya isyak dulu? Kerana dia mau suci dalam waktu isyak. Tapi setengah orang biarlah, ayo lapar dia kata. Bila bertemu benda wajib dengan sunat, utama ke wajib dulu. Nampak tak? Makan sahur sunat ke wajib makan sahur aja? Sunat. Mayan. Ayo wajib. Lapar sah. Lapar awak kan? Dah. Kita kena utama ke benda yang wajib dulu. Apa lah? Kalau orang ni kata tak apa, kita qada lah isyak. Lepas subuh kita qada lah. Ni lah. Yang dikata dia celaka lah orang yang semaya. Sebab dia tunda, dia tahu. Apa lah? Berat juga. Dan lagi lah, berupa masalah lagi lah. Orang Tino lah. Dia mandi wajib. Dah. Begitu. Ada seorang ni, dah. Dia guna bini dia mandi. Apa yang guna lah? Curi. Benda halal tapi curi juga. Nampak lah? Benda halal tapi curi juga. Dia katakan, semalam dia mau tidur semalam. Amun negok dia mau tak kan, dia mau tidur selok. Apa-apa. Amun ketuk pintu pun tak kabar. Jadi malam amun guna malam. Jadi dia mau wajib dia pagi ni. Tak apa ni wajib. Mandi wajib rutin ni. Lepas mandi wajib tu, palak-alak baju ke apa? Alak tubik air mandi. Ayo. Tubik air mandi. Contoh rupa masalah nak tanya orang Tino, isteri kena mandi wajib pula. Ya mandi wajib dah. Sebab mandi wajib kerana apa? Kerana sebab setubuh. Tiba-tiba lepas mandi tu tubik air mandi. Kena mandi wajib lagi ke tak? Teka. Ya pagi yang mikir sikit pagi. Tak apa otak nge-fresh. Kan? Tak kena mandi wajib. Apa tak kena pula? Tubik air mandi dah kemaluan kan? Apa je tak kena? Sebab hak tok lelaki mandi. Apa orang? Hak tok lelaki mandi, jadi air mandi tu air mandi hak tok lelaki. Sebab bini tak khabar, tak sedar apa. Apa orang? Nampak macam suka. Terdapat dalam kitab Wishal Al-Furah. Ada sebut masalah. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya Ustaz, kalau bahasa isteri itu korban berpuasa. Eh? Dia puasa kan? Aha. Suri kan? Mandi wajib kan mandi. Puasa. Ya. Boleh puasa. Boleh puasa tu tubik benda tu. Kan boleh puasa tubik benda tu. Kan? Pasal dia mandi wajib dah. Ya mandi wajib dah. Dah. Puasa. Puasa. Dia tubik tu ingat kaedah. Kalau buat puasa tubik lepas subuh ke tubik belum subuh. Tu kaedah. Lepas subuh bukan kerja dia. Ya tak boleh tubik lepas subuh. Kalau buat puasa, apa dah? Tubik lepas subuh, air mandi tubik. Lepas subuh lah. Kalau lepas subuh, bukan kerja
KJL tu sebelum subuh, tubik lepas subuh, tak batal. Dia batal kalau KJL lepas subuh. Contoh dia tengok rutin dah sehingga syahwat tubik mani ke apa, dia yakin kalau aku pilih ni tubik syahwat. Dah, ya ada masalah tu. Dia masalah ni dia ada depan sikit tapi harus melalui rongga tu kan. Ya benda rongga tapi perbuatan dia sebelum subuh. Nampak tak? Perbuatan sebelum subuh. Masalah masalah seorang suami, ketika mana dia tengah setubuh masuk waktu ataupun rasa dia tengah setubuh. Contohlah suami ni baru menikah, baru lagi 2 hari je menikah. 2 hari menikah ni dah setu baru mau jadi hijau dah. Jadi dia kata ke bini dia, ada 10 minit lagi ni nak masuk best subuh ni. Dia lagi ni, dia lagi. Dah. Maaflah sebut lah. Bila dia lagi kan, bini kata, tak apa boleh ada. Dah. Dia pun sesat. Bila sesat dia best subuh. Bila orang best subuh, kalau seorang suami dia segera cabut. Dah. Puasa tak batal. Tapi kalau dia kata best subuh dah, tapi supaya makan nasi lah, dia kata kenapa habis dulu makan nasi ni. Dah. Kalau makan nasi pukul habis, kena kifarah. Dua bulan. Dalam kitab sebut 200 ni masalah permasalahan puasa. Kerana Ustaz Mahdi Haji dia sebut, dia kata seandainya ketika mana suami dah dia setubuh waktu azan, orang belah sebelum azan, dia tabuk sebelum azan, dia tabuk. Tiba-tiba 5 minit lepas tu tubik mandi. Maksudnya orang biasa subuh dah. Bila orang biasa subuh dah, dia buat setubuh tu sebelum subuh. Tapi nak kata lambat tubik air. 5 minit, 10 minit baru tubik. Orang lama. Orang ni dikira batal puasa betul? Tak batal sebab perbuatan dia sebelum. Cuma air mani dia lambat tubik. Ada juga orang. Ada beramal atau kat Ali ke apa ke, lama tubik. Dah. Dia orang tak payah macam mana. Ya. Asal kita dapat melalui rongga, kita dah batal. Ya batal tengok perbuatan dia sebelum ke selepas. Kalau perbuatan sebelum. Dah. Contoh dia setubuh bini dia tak tubik mani. Tak tubik mani pun. Pukul ni setengah baru tubik, setengah je baru tubik. Tubik. Contoh dah ni. Dah. Contoh ni dengan fardu takdir. Dah. Tak batal. Hak batalnya waktu puasa ni. Dah. Nyo pisau waktu tubik mani, waktu batal. Dan dia ada syarat tentu pula lah. Sama tadi yang kedua, seandainya dah dia curi juga bini waktu malam, tiba-tiba bini dia separuh sedar. Tengah dia buat ke bini kejut, habis buat apa ni habis? Habis buat apa contoh dah. Jadi waktu tu dia sedar dah separuh dah. Esok dia pun mandi wajib kerana setubuh. Tiba-tiba lepas dia mandi wajib selesai apa, tubiklah mani. Bila tubik mani, dia kena mandi wajib sekali lagi ke tak mani? Kan? Hak pertama tadi tak kena mandi wajib dah, sebab itu bukan air mani dia, air mani suami. Yang kedua ini dia tidur juga semalam. Bila tengah tidur, tengah pasangan dia buat dia sedar khabar kejut. Orang ni kena mandi wajib tak? Yang kedua. Kena mandi wajib, kena sedar. Orang ni kena mandi wajib juga. Sedar. Pasal dia sedar. Kemungkinan tu syahwat daripada diri dia. Tu syahwat. Sebab air mani tu kemungkinan daripada si isteri. Nampak tak? Tu. Yang 5 lagi aku turun lah. Wajib lah. Tu antara lah. Atau kan sunat sahur sebenarnya dah. Sunat sahur. Dia kata sunat. Sahur ni wing dah. Sebab bila mana waktu sahur ini dah kadang-kadang orang ramai tak canuk bila mana masuk waktu sahur lah. Dia ingat ni puasa awal kan? Ya. Awak ni bangun sahur. Jadi ada kau boleh dikir sebagai niat dia. Dia tak niat puasa. Dia tak niat puasa. Dia bangun sahur dia itu. Bangun sahur. Boleh dikir sebagai niat juga. Ni jawab ni soalan ni. Ya sekian ni. Dia setengah kitab dalam kitab Idamil Penuntut dikata wajib niat kena ada ni niat.
Tenada kan sahaja aku puasa fardu Ramadan esok hari. Itu nada. Itu penangis ya. Utamaannya ni. Cuma ada satu pandangan lah daripada Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Ismail Kamus rahimahullah taala. Nah, dia orang di fiqh juga dia. Dia kata satu pandangan dia jenaka daripada kita Arab saja. Kalau kita niat bangun sahur itu dikira dah untuk puasa esok hari kerana tak ada orang. Dan nak bangun sahur semata-mata tak boleh puasa. Biasa orang bangun sahur dia akan puasa esok hari. Itu pandangan dia lah. Itu adalah tu lah. Cuma kalau kita nak sama dan ambil pandangan sahaja aku puasa dan Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Cuma bagi-bagi orang-orang yang jadi tak mari masjid, tak ngaji mana, boleh lah ambil pandangan Al-Fadil Ustaz Ismail Kamus. Tu. Ingat abang ngaji guru, hak pandangan pertama tu lah. Sahaja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala tu. Nampak? Sebab ada bantuan dia gini. Dikira sahur tu niat dah kau start sahur tu. Setengah pandangan kata mana sahur tu benda sunat. Bukan niat, ada pandangan lah. Sebab sahur dia perbuatan sunat kan sahur. Lagi ni ada cerita tak dia kata aku tak niat mari. Tak niat mari. Bangun sahur. Bangun sahur. Betul. Dia kata. Cuma dia sepuasa gitu masa dia. Cuma nak cermat ambil waktu lah dah. Ambil puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita ambil pandangan Imam Malik puasa sebulan. Ambil pandangan puasa Imam Malik puasa sebulan penuh lah. Takut-takut terlupa ni. Dan lagi dah antara perkara sunat ketika mana kita masuk bulan Ramadan ialah semaya. Semaya ke apa? Semaya tarawih. Semaya tarawih. Nah, semaya tarawih. Nah, berapa kita semaya? Lapar. Lapar ke 20 ke Maisa Raja ke ikut ada tu Maisa. Lepas tu tak betul di kedencon ni ada juga. Ada tu semaya lapar. Cuma nak semaya lapar, buat cara lapar. Ingat. Nampak dah di TV tunjuk dah dikata. Dari TV. Dari kitab ada. Sebut apa? Sebut orang yang semaya tarawih dengan imam, habis witir dengan imam, berdoa dengan imam, dapat pahala ibadat sepanjang malam. Maya lapar dia habis lapar. Dia dah witir dengan imam. Bukan lepas lapar tu tak betul. Alasan apa? Ambo nak semaya witir pun. Witir pun maya lah. Witir pun. Tak ada pahala ibadat saya malam. Biar dia tarawih sama imam, witir dengan imam, dapat pahala panjang malam. Hidup pun dapat pahala. Berapa? Ya dia witir nak doa dengan imam. Tu. Hadis daripada Abu Sa'ad. Tu. Besarlah pahala. Semaya tarawih. Dia tu masih dulu. Masih buat dulu. Kemudian dia duk lapar. Apa habis 4 kali salat. Dia pun nak klik pasal apa? Supaya sunat apa dia witir dulu pasal dia ambil tarawih lagi. Tu. Jangan sah. Buat gana lah. Ibu cepat lapar gitu kan. Gitu lah. Kalau gaji buat berbulu. Kalau tak cekak ke buat lapar. Atas kita berapa lah. Atas kita. Kini boleh tak? Ya. Dia buat apa ni tarawih. Dia witir. Tak ada gapo. Ini sunat kan. Ada gapo. Soal kita tahu dia pasti juga tapi tidak pada email masa email dia buat 2 kali nak soal lagi kan. Tak apa. Cuma molek dia habis email. Kalau dia habis email. Sebab tengok pada hadis tu. Tengok pada hadis tu. Semaya tarawih pun tahu hukum hakim semaya tarawih ada ke. Dah kena tu email baca laju.
Dia kena faham situ permasalahan hukum masbuk dan muafiq. Kalau kapung kan? Kalau kapung kat email laju kapung kami ingat dulu kan. Maya 20 tapi bila setengah kami tu, bila setengah tu. Laju dia. Ya masalah masbuk muafiq ni berlaku mana-mana masjid. Ada di email tu baca bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Amin. Allahu akbar. Tak baca surah di email. Ada laju di email. Tak baca surah. Makmum belakang kan makmum belakang. Baca surah kan tak ada belakang. Ada berlaku di Terengganu. Malah masbuk kan. Berlaku di Terengganu. Bukan semai terawih ni, semai maaf. Dia lupa membaca surah. Lepas habis Fatihah tu, hari maaf ni hari maaf. Bukan risau, bukan risau hari maaf. Lepas lupa li habis dia Allahu akbar. Makmum lagi. Gana ni. Dah. Jadi kan, makmum belakang ni dia kata mengaji bab masbuk muafiq dengan bab semaya mu'ah ni hancur kita ngaji. Tapi hancur kita apa? Nah, dia tengok semua belakang dia rokok berlaku. Rokok berlaku. Tengok. Belakang. Nak tanya, bila email lupa baca surah. Nah, kita wajib kabin Fatihah ke ataupun kita ikut juga email? Ikut email. Betul ke ikut email? Wajib Fatihah. Ayah kata ikut email. Ada setengah kata wajib baca Fatihah. Masbuk ikut email. Lalu ni tanya situasi ni gini. Makmum belakang ni ketika mana email baca Fatihah, ya awal lagi ni email. Dia baca doa iftitah, dia dengar email baca Fatihah. Ni kata masa tu ada. Tiba-tiba email turun rokok lagi. Dikira masa tu ada. Agaknya. Jadi nak tahu masbuk dan muafiq kira kan? Tahu. Kira kan? Teka. Nak tahu kan? Kira kan? Kita ni masbuk ke muafiq? Nak tahu kita tahu berapa dah apa panah dah. Nak tahu kita masbuk dengan muafiq tengok masa kita ngimi tu ada betul. Masa. Bukan kata dia baca betul, ramai jemaah tertukar. Ingat amung yang mana dia kata, amung tu ada baca Fatihah Ustaz. Bukan masa dia baca tak ada betul, masa dia ada betul. Masa kan Ustaz? Masa ni kira mana ya? Masanya, kita setuju kira. Masa dia kira mana? Bermula kita takbir Allahu Akbar. Bab tu dikira masa. Kira. Baca dah iftitah berapa saat? Ambil dah 15 saat. Dengan email baca Fatihah apa? Kita ambil dah 30 saat. 15 tambah 30 jadi 45 saat. Pandangan kita mazhab Syafi'i 30 hingga 40 tu dikira masa cukup dah untuk membaca Fatihah. Masa cukup dah. Jadi 40 saat. Jadi 45 saat kita dapat. Jika kita ada masa 45 saat tapi kita tak baca Fatihah, kita dikira makmum muafiq. Masa ada. Muafiq masa ada. Jadi makmum belakang masa ada. Sebab tu email kan? Dia ingat baca Fatihah. Masa ada. Aku soal Ustaz, email pun baca Fatihah, kita dia ya. Sesat dia baca Fatihah. Amin. Baru dia baca Fatihah. Dia memang sunat gitu. Dia sunat gitu lah. Sunat. Ya, mula-mula kita juga iftitah. Lepas tu kita sunat kita bagi makmum dah mendengar baca Fatihah ini sunat kan? Jadi masa tu ada tak? Masa ada. Bila masa ada dikira kita hak belakang ni muafiq. Bila muafiq wajib baca Fatihah. Berlaku sepak ni betul. Ayolah kejap. Berlaku tepat ni dia masa ada. Tetapi dia ni buat belah sunat. Bila buat belah sunat dia pun rokok lalu ni. Sedangkan yang muafiq. Jadi semaya dia. Sah ke batal? Batal. Semua masjid situ gitu berlaku. Rokok berlaku. Hari-hari ni rokok berlaku. Ya bukan masbuk, ya muafiq. Jadi ada jemaah ni tanya untuk guru, ni ustaz ngajar masjid dia tanya. Ustaz, ambo ni tempat ambo ni muafiq ke masbuk? Tiga kata masbuk, tiga kata muafiq. Ustaz pun sisi mana ni tu? Main bola tiga-tiga, segi kau ni. Tiga-tiga je. Segi tak jumpa janda dia kata.
Ya pun kita tanya soal itu guru lah, kan itu guru masalah hamba ni, masjid hamba ni. Nah, ini terlupa baca surah. Nah, jadi kan hamba ni belakang. Oh ya masalah. Dia mau ada masuk ke tak? Masuk dikira 3 saat kalau sadar ke tak? Ada sebab hamba tu. Jadi dia mau di muafik wajib baca Fatihah, dimaafkan 3 rukuk yang mana. Oh gitu. Jadi mayang pun batal semaya. Masuk kumpulan. Dia batal semaya dia. Sebab tak ada email masbuk. Ada email masbuk. Ada email muafik. Tak ada. Batal. Tak batal. Cuma hamba kata batal. Apa boleh batal? Ustaz. Teko apa batal? Sebab maaf bapa orang. Maaf. Syarat Jumaat 40 orang. Apa lah? Jumaat 40 orang Jumaat tu. Jadi ti email pun saya habis. Kenapa tu? Waktu email ni ikut dah. Email. Siapa depan kita walaupun tok bila nak depan ikutlah. Email ni ikut dah. Ada cerita, laku setempat lah. Satu kali semayang sah. Di email uzur. Nah. Jadi tok bila nak depan. Allahu Akbar. Nah. Tiba-tiba orang belakang ni luruh dulu. Dia semaya, sahaja aku semaya, ikut bila dia kata. Sahaja aku semaya, ikut bila. Semaya sah, ikut bila. Kerana Allah Ta'ala. Dodok kau cara dia. Jangan tak kaya jaga dia. Saya tengah sebenarnya. Apa dia mau niat gitu dia kata. Dia dapat tak bila, apa ikut tak bila kata. Contoh juga apa tak jaga gitu dia kata. Sama nak itu orang-orang ni. Nah, ayat kata ikut kita lah. Dapur depan kita. Tu email kau tak bila kau. Dah. Email ni ikut dia lah. Ada teka-teki lah. Tahu-tahu lah teka-teki. Dia kata semaya dah, walaupun kita sakit juga apa, no semaya dah. Semaya ke air. Semaya ke apa? Tak gerak, tak bunyi. Semaya ke apa? Dah tak gerak, semaya tak gerak. Tak gerak ke apa? Tak gerak. Dah semaya dia tak gerak. Awak sakit dah lah. Sakit. Semaya mati lah. Semaya tak gerak. Tapi bunyi. Dia bunyi tapi tak gerak. Dia semaya bunyi. Semaya bunyi cuma tak gerak. Nah. Semaya orang kena ikat. Kena ikat lah. Semaya mati pun bunyi juga lah. Ya ada juga tu nah. Yang kedua, semaya ke apa lah yang kedua? Semaya dia dah. Tadi ke tadi. Dah. Semaya dia gerak cuma tak bunyi. Gerak tak bunyi. Semaya ke apa? Semaya asal, suruh asal. Habis halim bunyi Assalamualaikum. Allah Akbar bunyi ni gerak tak bunyi. Semaya ke apa? Dia kita semua tak tidak salina. Moklah gapo. Semaya gerak tapi tak bunyi. Semaya orang bisu. Orang bisu. Bunyi kau bisu. Bukan nak mengaitkan kampur lah. Lagi tak sebut lah. Semaya orang bisu lah. Dan yang ketiga, semaya kita beriman dengan orang bisu. Kan ukur dia. Boleh beriman. Boleh tidak beriman orang bisu lah. Ya, kalau kita nak beriman orang bisu lah. Kalau orang bisu tak apa. Dah. Ia termasuk afdal. Dah. Negatif jadi email telangi email pun dia lah. Dah. Sebab tu dalam kitab masbuk muafik dia sebutlah antara ciri-ciri kedudukan yang aula menjadi email. Ya ada situ masalah. Tapi masalahnya tidak bunyi itu kita biasanya kalau dia bisu ni tu dia macam dia. Sebab dia Fatihah ke rukuk ya. Fatihah. Dah. Tu rukuk.
Baca Fatihah kira lah. Cuma dari kitab dah 1100 masalah ada sebutlah orang yang bisu ni dia kira bersungguh-sungguh dia untuk membaca dengan kadar dia lah. Dengan kadar baca dia. Yang ketiga tadi, semaya gapo tak bunyi tak gerak. Semaya gapo. Ayo. Tak bunyi tak gerak. Teka di sini. Maya mati. Dah okey. Semaya tak bunyi tak gerak. Dah. Semaya orang bisu kena ikat. Nampak tak? Semaya orang bisu kena ikat. Dah lah bisu kena ikat demo. Wajib semaya juga. Walaupun bisu, walaupun kena ikat. Tu atas. Betul lah ya? Dah. Orang bisu pun dah. Semaya juga. Dan juga nikah pun boleh nikah. Betul tak? Nikah. Ada sebut dia kata awal ta'afrah. Dah. Ya ada lah. Tanda kau tulis kau apa ada. Dah. Dan lagi lah, sikit lagi, antara lagi benda sunat ketika mana puasa ialah berdoa lah. Doa minta dengan Allah Ta'ala lah. Doa sebelum makan, doa lepas makan, ikutlah doa ke apa. Doa waktu bulan puasa ni insya-Allah Allah permudahlah rezeki kita. Itu doa. Waktu doa-doa ni berbanyak doa ketika mana bulan puasa. Ini pasal apa? Saya kata, ni pasal lagu. Pasal lagu ya. Allah kewui kepada kita. Cuma ada setengah guru dia kata nak doa ni jangan lupa lebih kurang 3 ni. Kena ada doa kita. Ikutlah doa Maya berapa? Yang pertama puji Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar ada puji Allah Taala. Yang kedua jangan tinggal selawat dalam berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Benar. Mula-mula puji Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga rasa kita hina. Rasa kita hina, aku kurang, gini. Aku lemah. Rasa hina, kena ada masuk selawat, kena masuk puji-puji kepada Allah Ta'ala. Jangan kita tak ada gapo tu berterima. Jangan rasa sombong dengan Allah Ta'ala. Tak terima, tak apa. Sombong Allah Ta'ala. Jangan. Sebab doa, insya-Allah Allah mampu. Ada orang kita. Dan sikit lagi sedekah lah. Sedekah. Paling comel sedekah mana? Sedekah makan ni. Boleh puasa. Sedekah berbentuk makan ni. Berbentuk makan ni. Jangan sedekah kurma hak 3 tahun lepas. Ada setengah macam. Dia pakak bawa makan ni. Pakak bawa makan ni tu kita nak moreh-moreh. Moreh kau buka. Hak pak 5 tahun lepas kurma tak makan. Ibu reti. Makan tu semua kalau lepas ke menate mampu menate kurma dah kaku ada buat cik cabut gigi macam kurma cabut gigi orang tanya kurma bila ni tahu kurma sebelum covid dia kata sebelum covid lagi kata itu buka-buka gitu nanya lain kalau boleh kita sedekah makan ni hang boleh ada satu tempat tu masuk ke pondok ada jemaah nyogi hantar makan ni hak basi. Hak tak habis. Sakit perut habis budak-budak mana. Makan buat dia nak pokok tiba-tiba dia kata hak malam ni bulan malam dia kata. Nampak saya nak buat kata widan mo kata. Makan budak 20 orang. Gulaya hak basi. Mungkin tu pun tak basi. Bila lama nak menyapa kau waktu ngorek kan basi. Boleh kepada orang nak makan ketika mana puasa. Orang yang melakukan benda mana macam tu dia berdosa. Apa dosa? Dosa. Tapi tak cara dia dosa. Dia kata asap kreatif bagi rumah. Ingat masa banjir itu ada sahabat kena banjir.
bantuan pakai ye, tapi dia bagi seluar hak dalil dia. Dengar. Om ni mengambil orang semaji Allah. Dia menghatta kawin baca dia kata. Nampak hatta tu Allah. Janganlah kita wi hak molek-molek kepada dia. Barulah Allah terima pahala ibadat sedekah kita. Mau tutup nasuh kita. Ada seorang ni dah masjid umum lah. Orang Muhammad ni yang sedekah masjid 10,000 boleh bosok. Orang kata siapa bagus Muhammad ni kata. Saya kata tengok dia kata dia. Dan yang kedua masjid umum dia kata orang ni 8,000 ni. Nak Ismail ni 8,000 sedekah masjid. Oh bagus. Orang kata tengok dia tunjuk orang. Yang ketiga dia kata seorang hamba Allah ni sedekah 15,000 ni ke masjid. Oh bagus dia kata. Dia kata bagus ni hamba Allah tu. So dia kata entah siapa tu? Aku dia kata. Aku tu tengok aku. Tak dia kata hamba Allah aku tak ni. Dia juga dia. Apa lah? Hak letak nama. Tak semestinya dia. Kadang-kadang dia niat tujuan nak ajak orang juga. Tak ada apa tak niat kita belakang. Itu antara lah. Jadi situlah lebih kurang lah. Minta maaf lah kalau ada persoalan itu yang tak faham ke mana. Faham ke ada kan? Nampak jelas? Jelas. Jadi hak tu lebih kurang lah. Sunat puasa ni sunat mandi sebelum fajar bagi orang junub, dan yang kedua sembahyang tarawih, dan yang ketiga doa, yang keempat sedekah, dan yang kelima baca Quran. Baca Quran ikutlah. Kita baca sore ke ramai-ramai ke ikutlah. Ataupun kita mendengar imam baca, dia semai dengar, imam baca dengar. Boleh pahala juga dengar. Itu antara lah menghidupkan badan dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini Ustaz, kalau kita baca Quran ni sore dengan berjemaah. Dia comel belakang. Sore pun comel, jemaah. Ada satu kali. Kalau sore ni kita tak tahu, kita betul-betul dia macam tung-tung kita dengar sangat. Tapi kalau ada orang mendengar, tadarus, dia mendengar kita kena ni sebentar ataupun tasbih awal. Dia apa ni ambil ujian sama lah. Dia tolong beritahu dia sebelah begini. Padahal dia baik, kita start dengan dia tadarus pun sebab Nabi pun boleh puasa bertadarus kan dengan malaikat Jibril. Tadarus pun kita main sore pun ada satu kali Sayyidina Umar Al-Khattab dia baca Quran terah. Dia sahabat tegur, sahabat aku menjadi Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat ni degah baca Quran sehingga mengganggu sahabat lain, degah. Ya Nabi panggil Umar, ya Umar, ada aku dimaklumkan maksudnya membaca Quran degah. Kenapa wahai Umar baca Quran degah ni? Jawab Umar kata kerana aku nak hamba setan. Sebab setan ganggu, aku nak cakap ganggu. Aku juga nak hamba. Apa? Itu petang-petang. Pandangan kedua, ada sahabat mengadu kata, ya Rasulullah, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq baca Quran selalu. Apa panggil Abu Bakar? Abu Bakar, aku dengar orang kata membaca selalu Quran. Apa selalu Quran? Jawab Abu Bakar, kerana aku baca selalu ni. Dia baca selalu, tak ada Umar tadi nak bawa setan dah. Dia nak menghayati baca yang suruh yang dibaca Abu Bakar. Jadi Nabi kata, hei Abu Bakar, kuat sikit baca Quran. Hei Umar, slow sikit baca Quran. Sebab apa? Tengok pada hadis ni, dia kata tengok kesesuaian kita. Kalau kita bila mana berjemaah baca ni dapat meningkatkan lagi baca Quran, berjemaah. Tapi kalau setengah orang dia boleh dapat cuma dia tak boleh ramai-ramai, dia besar dia. Tapi dengan syarat dia ini ngaji juga lah. Jangan tak ngaji langsung. Ada semua di Muhammad dia kata, ustaz, aku tak cikgu baca Quran.
Tak jadi guru. Lepas tu dia mau cepat kata, amo telefon dia kata. Amo kok Melayu dia kata, dia baca jemu. Hak tu saya Melayu. Roma. Ada di Indonesia. Amo kata, hak amo ngaji guru, kena ngaji guru dengan ayat-ayat kata ikut Melayu amo kata. Amo sibuk dia kata, amo bersenamik, amo tak ada masa nak guru dia kata. Tak syak kata. Ada juga orang tak asyik guru kata. Hak tak guru ni, guru iblis kata ni. Kita tengok ni, tengok telefon dia. Bahaya. Sebab Nabi sendiri pun guru dengan Jibril. Nak kata ada kata dengan Jibril turun wahyu. Kita nak telefon kata, jangan bahaya dah. Tak boleh lah. Ada guru ngaji dengan guru. Jadi yang khusus itu dah maaf lah. Ya. Jadi kalau kita semaya tarawih, Ya. kita semaya rakaat, kita witir dengan imam hak tu baik dah. Tapi ada seorang ni dia buat 8 rakaat. Dia tak witir, dia balik, dia sambung lagi tu 20. Dia witir dulu dengan dia mana lebih baik. Mana lebih baik lah. Kalau tengok pada hadis kat comel, kita habis lalu dengan imam lah. Sebab kita dah kalau boleh lah. Cuma dengan kekangan dah. Sebab tempat kita tu ada 20, tak apa, sambung rumah tak apa. Kan? Dia balik semaya dengan bini dia. Tadi dia tidak witir dengan imam sini. Dia sambung lagi 12 witir dengan imam bini dia. Dia nak kata batal tak batal, sah tak sah ini benda itu dah tak ada berkait, cuma dari segi aula adalah yang dituntut tak tuntut. Dia kata buat tak buat belakang. Dah. Sebagaimana hamba sendiri sejujurnya hamba. Dah. Mula-mula hamba berjumpa dengan orang rumah. Sebab apa? Kita dah ada kecil dah. Bila ada kecil, nak bawa maju takut mengganggu jemaah. Dah. Ada kan orang tarik kursi sampai atau pinggir tak. Jadi kita tahu anak kita setahu mana. Jadi kita main jemaah. Lepas tu hamba sambung di masjid. Macam apa lah, itu dia kata. Cuma dari segi aula tak aula, boleh kita semua Yesus sampai yang itu di masjid itu aula. Cuma dengan kekangan kita, tempat kita ada 20 kolapis korang dah. Tengok masa kita lah. Dah satu. Semaya 4 rakaat sekalipun dah boleh dah pahala tu. Dah 4 rakaat yang semaya dia. Orang lampai je 4 sikit lagi. Dah. Cuma beza pahala tak pahala penuh. Gitu je lah. Kalau kita kerja, orang ni kerja sehari, orang ni kerja sekarang ni. Dapat juga ke? Gaji dapat juga. Kita tak boleh kata tak dapat pahala. Sebab bagi pada siapa? Allah Ta'ala. Cuma aula tak aula je lah. Dituntut tak dituntut pun tu je lah. Kita tak ada hak ni kata dia pun tak sah, dia pun tak ada pahala, tak ada hak kita ni. Ada. Cuma kita royak sebagaimana Nabi royak. Itu antara. Beda lah. Gitu lah. Cuma tak dituntut dengan tuntut gitu je lah. Itu antara. Beda lah. Saya tak lain nak balik. Takkan pergi makan nasi dulu lagi. Gitu lah. Ya. Maknanya kalau kita bermula dengan imam, habis dengan imam. Kita boleh pahala sepanjang ada. Kalau kita sambung rumah tu mungkin tak boleh lah. Kemungkinan berbeza sedikit lah. Berbeza sedikit dengan orang hak bermula dari awal habis. Gitu lah. Ya beza belakang. Orang sepanjang belakang ni beza lain. Orang sama petang. Amo ingat pergi masjid kamu sendiri kat kita biasa kamu sendiri. Hak depan ni pakai air sosok depan. Belakang ada gitu kan. Ya biasa tu situ. Betul tak? Kau sini kan? Kalau macam kau sini, depan ada saya. Di ujung tak ada tak air. Ya biasa tu. Dah. Dari kita dulu tu nasi kita sebut. Nak tahu orang ini sah di akhirat hak mana, tengok sah di hari hak mana. Kalau sah di duduk kat lipat yang mari. Lipat, mayat tak lipat. Kita saya di akhirat dikira ketika mana kita ini hari sah mana kita imam. Apa lah? Kalau belakang kita. Tu
antaranya. Nah, hak mana? Nah, lebih berlaku sabtama sabdo lebih berlaku. Nah, dan lagi tak fatum sebut lagi. Nah, orang yang kalau dia tak ganggu lain dia belakang sunat juga dia pindah tempat sini sunat berpindah tempat kerana perbanyak tempat sujud itu ditutup sebab akan menyesaksi esok orang ini pernah sujud semaya sini cuma dia depan jangan pindah tempat dia depan kan ni kata kalau tak ada kait dengan orang maksud belakang tu kata kait apa apa tapi sikit maksudnya esok sini dah tahu terbeli apa ni kat sikit sunat perbanyak ke tempat sujud kalau tidak mengganggu orang ini Kalau belakang tiga sambung begini gimana? Adakah dia tak apalah dia jangan mengganggu sudah lebih baik daripada dia cari tempat gini. dia sunat hak lelaki itu dapat sunat lain pula tu lelaki lelaki orang lain pula lelaki tak apalah dia sunat ni bang tu sunat lah situ dah maaf dah ambil masuk sikit lah jadi minta maaf lah lebih kurang lah Ambo buat puasa kan 10 lebih niat saja mesti dah. Semoga terjawab lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam insyaallah.